Antara salah satu perkara yang mahal berkenaan dengan emas ni adalah kita akan rasa ketagih untuk tambah simpanan. Sewaktu kita belum menabung emas, kita menabung duit. Duit ni tuan-puan, dia tak ada satu aura yang ketagih. Contohnya simpan 100, bulan depan nak tambah 100, dia feeling tu tak sama dengan emas lah. Emas ni, bila mana kita tabung 1 gram, tengok ada 1 gram, tak boleh ni rasa nak tambah. Bila kita ada duit sahaja, fikiran kita mesti fikir nak tambah emas. Itu adalah naluri sebenar. Siapa yang tak tahu, boleh tengok siapa yang komen yang dah rasa benda. Yang mana bila ada duit je rasa nak tambah emas. Dalam erti kata lain, bila mana kita beli emas, bermakna kita simpan duit. Sebab duit tu tak hangus, duit tu dalam bentuk emas. Contohnya 2024, saya beli 50 gram harga 19,000. 19,000 tu masih ada sampai hari ni, dan 50 gram yang 19,000 dulu, hari ni harga dia dah 30,000. Jadi untung tak? Sangat untung. Jadi siapa-siapa yang belum bermula menabung emas di Public Gold, nak saya bantu di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, anda boleh isi beg biru di bawah.